Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Farah Farhana binti Tengku Ahmad Zulkarnain dari Unit Bahasa Melayu 6. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan satu isu ekonomi yang sangat signifikan dalam sejarah Malaysia, iaitu kenaikan harga minyak pada tahun 2008 serta menghuraikan secara terperinci punca dan juga kesannya kepada negara kita. Jadi pada 5 Jun 2008, harga petrol RON 97 meningkat daripada RM1.92 kepada RM2.70 serta. Jadi peningkatan sebanyak 78 sen ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah Malaysia ketika itu. Persoalannya, mengapa kenaikan ini berlaku? Adakah ia berpunca daripada kelemahan dalaman negara ataupun berpunca daripada faktor global? Dan apakah kesannya kepada rakyat serta ekonomi Malaysia? Jadi dalam perbincangan ini saya akan menjawab persoalan tersebut secara sistematik dan juga berfokus. Untuk memahami kenaikan ini, kita perlu melihat konteks global. Jadi pada pertengahan tahun 2008, harga minyak mentah dunia melonjak sehingga sekitar USD 147 setong, iaitu paras yang tertinggi dalam sejarah ketika itu. Walaupun Malaysia ialah negara pengeluar minyak melalui Petronas, Malaysia tetap terdedah kepada harga pasaran dunia. Hal ini kerana Malaysia mengimport petrol yang bertapis. Harga bahan api domestik dipengaruhi harga global dan juga sistem subsidi menyebabkan kerajaan menanggung perbezaan harga. Jadi pada masa yang sama, kerajaan Malaysia menanggung subsidi bahan api yang sangat besar. Menurut laporan Bank Negara Malaysia pada tahun 2008, subsidi bahan api dan juga barangan asas mencecah lebih 40 bilion pada tahun tersebut. Keadaan ini telah mewujudkan tekanan fiskal yang serius kepada kerajaan Malaysia pada ketika itu. Seterusnya beralih pula kepada punca kenaikan harga minyak. Jadi, kenaikan harga minyak pada tahun 2008 berpunca daripada gabungan beberapa faktor utama. Yang pertama, kita ada lonjakan harga minyak mentah dunia. Jadi, permintaan global meningkat secara mendadak, terutamanya dari China dan juga India yang sedang pesat membangun. Pertumbuhan industri dan juga urbanisasi meningkatkan penggunaan tenaga secara drastik. Jadi, apabila permintaan meningkat melebihi penawaran, harga akan naik. Ini adalah prinsip asas ekonomi permintaan dan juga penawaran. Yang kedua, kita ada ketegangan geopolitik. Jadi, ketidakstabilan politik di Timur Tengah, iaitu kawasan pengeluar minyak utama dunia, menimbulkan kebimbangan gangguan bekalan. Pasaran bertindak balas dengan menaikkan harga sebagai langkah berjaga-jaga. Yang ketiga pula, kita ada aktiviti spekulasi pasaran. Jadi pelabur antarabangsa membeli kontrak minyak sebagai instrumen pelaburan. Spekulasi ini menyebabkan harga meningkat melebihi paras sebenar permintaan kritikal. Menurut International Energy Agency 2008, aktiviti spekulasi menyumbang kepada ketidaktentuan harga minyak ketika itu. Yang keempat pula, kita ada kejatuhan nilai dolar Amerika Syarikat. Jadi minyak didagangkan dalam dolar AS. Apabila nilai dolar telah jatuh, harga minyak dalam pasaran antarabangsa cenderung meningkat. Kesimpulannya, kenaikan ini bukan berpunca daripada kegagalan domestik semata-mata, tetapi dipengaruhi oleh faktor global yang kompleks. Seterusnya beralih kepada beban subsidi dan juga keputusan kerajaan. Jadi kerajaan Malaysia pada ketika itu berada dalam dilema. Jika harga minyak tidak dinaikkan, subsidi akan meningkat, defisit fizikal bertambah dan juga beban kewangan negara menjadi tidak mampan. Namun jika harga dinaikkan, kos sara hidup meningkat dan juga rakyat akan terkesan. Akhirnya, kerajaan memilih untuk mengurangkan subsidi bagi menstabilkan kedudukan fiskal negara. Namun, langkah ini memberi kesan langsung kepada rakyat.
Jadi, isu utama subsidi ialah dinikmati oleh semua golongan, termasuklah golongan yang berpendapatan tinggi, iaitu T20. Seterusnya, berlaku juga ketirisan dan penyeludupan dan juga tidak bersasar kepada golongan miskin. Oleh itu, rasionalisasi subsidi dilihat sebagai langkah pembaharuan fiskal. Kita pergi pula kepada kesan ekonomi negara. Yang pertama, kita ada inflasi, iaitu kadar inflasi meningkat sehingga sekitar 8.5% pada Julai 2008, antara yang tertinggi dalam sejarah moden Malaysia pada ketika itu. Inflasi ini berlaku kerana kos pengangkutan yang meningkat, kos pengeluaran yang naik dan juga harga barangan keperluan meningkat. Yang kedua pula, kita ada kos logistik dan juga perniagaan. Sektor perusahaan kecil dan juga sederhana yang paling berkesan. Margin keuntungan mereka mengecil, jadi sebahagian kos dipindahkan kepada pengguna. Yang ketiga, kita ada kuasa beli rakyat menurun. Jadi pendapatan rakyat tidak meningkat seiring kenaikan harga. Hal ini telah menyebabkan permintaan domestik mereka telah berkurang. Seterusnya, beralih kepada kesan sosial. Jadi dari kesan sosial pula, kos sara hidup rakyat telah meningkat. Golongan B40 adalah golongan yang paling terkesan antara semua golongan. Tekanan kewangan isi rumah juga meningkat pada ketika itu. Jadi berlakunya ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat. Isu kos sara hidup menjadi perbincangan utama masyarakat. Kenaikan harga minyak menunjukkan bagaimana satu dasar ekonomi boleh memberi kesan langsung kepada kesejahteraan sosial. Ribuan rakyat membanjiri ibu kota siang tadi dalam perarakan aman anjuran Pemuda Pakatan Rakyat bagi membantah kenaikan harga minyak yang diumumkan kerajaan minggu lalu. Perarakan selepas solat Jumaat yang pada asalnya dirancang dari Masjid Kampung Baru hingga ke KLCC diubah laluannya ke Jalan Tengku Abdul Rahman dan berakhir di hadapan Kompleks Sogo. Walau bagaimanapun, orang ramai tetap berkumpul di sekitar KLCC. Selain di lokasi berkenaan, orang ramai juga berkumpul di hadapan Pejabat Agung PAS Jalan Raja Laut dan mendengar ucapan pimpinan. Antara pimpinan Pakatan Rakyat yang turut bersama dalam perarakan itu ialah Naib Presiden PAS Haji Muhammad Sabu, Ketua Dewan Pemuda Salahuddin Ayub, Ketua Dewan Muslimat Ustazah Nuridah Saleh dan Ketua Angkatan Muda Keadilan Syamsul Iskandar Mat Akin serta beberapa ahli parlimen Pakatan Rakyat yang lain. Dengan naiknya harga minyak sebegini rupa, mana dia perkhidmatan awam, mana dia transport awam, mana dia peningkatan awam, mereka kita belakang. Bayangkan, kita tak lama lagi, kalau harga begini, sepinggan nasi, orang kasar, terpaksa berbelanja, paling kurang RM10 makan tengah hari, RM10 makan malam, RM5 minum petang. Gaji kita naik atau tidak? Gaji kita naik atau tidak? Isteri timbalan Perdana Menteri shopping di London RM1,000. Rakyat tak boleh bersabar lagi di atas kemewahan pemimpin, rasuah dan penyelewengan. Mereka turun. Tuan-tuan, Nabi juga pernah berdoa, Ya Allah, mana-mana pemimpin yang menyusahkan rakyat, maka engkau susahkanlah mereka di dunia dan di akhirat kelak. Kita pada hari ini mewakili suara rakyat, 26 juta rakyat, memberikan isyarat kepada Allah, kalau mesti siapa. Kita akan melakukan bangsa ini sehingga mereka menurunkan harga minyak. Ini pemimpin yang
perhimpunan rakyat. Rakyat memberi mesej yang jelas kepada UMNO dan Barisan Nasional, jangan permainkan rakyat. Kalau permainkan rakyat, rakyat akan turunkan UMNO dan Barisan Nasional. Seperti dijanjikan pihak penganjur sebelum ini, ternyata perarakan berlangsung dalam keadaan yang aman dan tiada sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Kalau mereka tidak mendengar suara rakyat pada hari ini, 1 juta rakyat akan berhimpun pada 5 hari bulan Julai akan datang. Kemudian 1 juta rakyat bilang, 1 juta rakyat bilang, 1 juta rakyat bilang, kita akan ajar mereka dengan hukum aman, insyaAllah. Kita beralih pula kepada kesan politik. Jadi dalam pilihan raya umum 2008, kerajaan kehilangan majoriti 2/3 di parlimen. Isu kenaikan harga minyak dan juga kos sara hidup menjadi antara faktor perubahan sokongan rakyat. Ini telah membuktikan bahawa isu ekonomi sangat mempengaruhi kestabilan politik negara. Seterusnya, menjelang hujung 2008, harga minyak dunia jatuh ke bawah $50 setong akibat krisis kewangan global. Kerajaan menurunkan harga petrol secara berperingkat. Menjelang Disember 2008, harga kembali di bawah RM2 setep. Ini menunjukkan harga domestik sangat bergantung kepada pasaran global. Sebagai kesimpulan, kenaikan harga minyak 2008 ini berpunca daripada lonjakan harga minyak mentah dunia, faktor geopolitik, spekulasi pasaran dan juga beban subsidi kerajaan. Jadi kesannya kepada Malaysia termasuklah inflasi yang tinggi, peningkatan kos sara hidup, tekanan ekonomi dan juga perubahan lanskap politik. Jadi peristiwa ini mengajar kita bahawa Malaysia sebagai ekonomi terbuka sangat terdedah kepada perubahan global. Dasar subsidi perlu bersasar dan juga pengurusan fiskal mesti mampan bagi menjamin kestabilan jangka masa yang panjang. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. I just had to let you know you're. She had me been bullshit.